Hello guys, selamat datang ke channel saya Loman FM bersama host anda hari ini. Hari ini bila saya buat video je mesti ada ride lah. Itu je lah yang mampu. Kereta jangan minta lagi. Okay, thank you. Hari ini sebenarnya kita ada ride ke Betul Siam, Thailand. Kap Kun Siam, sorry Kap. Jadi hari ni hari Khamis lah kalau ikutkan. Tak lama pun. Dalam 2 hari je lah plan dia macam tu. Kalau kata ada penambahan tu tak tahulah kan. Jadi RV kita nak berkumpul di Shell lah, Shell Mary Brown, Highway Ipoh arah utara sampai tahu lah. Itu biasalah. Oh nasib tak sesak. Sesak juga. Aduh, dah lah aku nak U-turn. Silap pula aku beli RV ni. Tapi dah tak ada RV lain dah pun. Slow and steady. Let's go. Jam jam pagi-pagi ni kacau betul. Kak, tolong dulu Kak. Okay, thank you Kak, thank you. Allah Akbar. Budak main highway ni. Keluar highway, masuk highway. Itulah dia. Assalamualaikum. Oi. Pelik-pelik tepi highway ni. Masalah kalau dia cross kena langgar. Siapa nak tanggung? Awal pakai baju hujan. Jaket. Kami berenam. Hari ni berenam. Geng yang sama. Macam hari tu juga. Kita ada RS, kita ada ADV, kita ada Y belakang. Lepas tu ada Versys lah. Yang Versys Cik Wan. Dan juga kita ada Dukun seorang lagi. Yang tu dia jumpa dekat sebelum naik menorah. Bukan sebelum naik, sebelum terowong. Semua berhemah, nampak gaya je. Okay, lagi satu route kita pagi ni lah. Route kita pagi ni, oi lori.
Kalau kita pergi ni kita naik highway ni exit Kuala lah. Exit Kuala, lalu Lenggong, lalu Gering, lalu Pekala Ulu, lepas tu terus lah ke Betong kan. Kita santai-santai je. Aduh, tak syok betul lah di tepi ni. Sebenarnya plan biasa-biasa je, santai-santai. Lepas tu akan ada plan ride lain lah. Yang tu kita akan pergi ke Hanyai pula. Round V2 kita akan pergi ke Hanyai. Okay, member last kita dah sampai. Cukuplah 6 orang hari ni. Cukup 6 orang hari ni. Kita ke exit Kuala Kangsar. Jadi motor ni, kalau ikut video sebelum ni, saya dah prepare lah sikit-sikit mana yang termampu lah. Motor dah lama tak ada buat apa kan. Naik dia pun slow dengan barang full load dia. Barang full load dia. Yes 80. Motor pun kena jadi berhati-hatilah. Kena
special kita lah hari ni. Yang lain semua sisi kecil Oh, berhemah lah rider-rider Legacy ni. Semua baik-baik semua kan. Skema-skema je ride. Dia ada kebaikan, ada keburukan juga lah betul line ni. Kebaikan dia teratur lah, tapi keburukan dia makan banyak sangat ruang. Jadi biasa kita zigzag lah. Zigzag ni kita boleh rapat sikit. Satu kiri atau kanan, satu kiri atau kanan. Tapi biasa benda ni susah nak plan lah kan. Welcome to Kuala Kangsor. Tapi kita tak lalu Kuala lah. Kuala belah kanan. Kita nak ke Gerik. Gerik dekat depan. Let's go, let's go, let's go. Makan mana ni? Perut sudah keroncong. Bila lah nak merasa motor sisi besar ni? Lesen dah besar dah. Mana makan ni? Makan mana tak tahu. Lima Gati. Sebelah MRSM tu. Belah kiri je lah kan. Bukit Merbau, Kampung Bulai. Jalan sini straight lah. Jalan sini straight. Sampailah Gerik lah lebih kurang. Sebelum Gerik tu dia dah belok-belok sikit, okey lah. Tadi kita makan dekat lepas MRSM tu ada kedai warung lah. Makan nasi dagang. Sedap juga nasi dagang dia. Kuah dia sedap lah. Harga pun murah. Nasi dagang, ayam goreng, kopi O panas. RM7.50. Ada member makan nasi goreng dengan air kosong kot RM2 je. Mana dah dapat. Aduh, sini makan-makan tu best lagi lah. Selamat datang ke Lenggong. Dah sampai dah rupanya. Tak adalah jauh mana. Jambatan Tasik Raban sana ada satu jambatan lagi. Jadi dia ada RNR kat tengah sana. Ni kira jambatan dulu ikut sana lah. Sekarang dia ikut jalan ni. Sebab ni kira macam highway dia lah. Highway baru kan, yang menghubungkan Kuala sampai Gerik.
Tak tahu. Aku ingat kita pergi Lawin je lah. Ha? Lawin. Lawin? Sure. Ada pertukaran rancangan. Sebab Lenggong ni dia dekat sangat. Jadi Lenggong ke Pekanbaru Hulu tu boleh tahan jugalah. Tak ada lah boleh tahan. Motor saya okey je, hammer lah. Ni restoran Kasih Lawan. Lepas tu plan dia sekarang ke depan sikit ada Shell dekat Lawin tu. Kita berhenti sana dulu untuk isi minyak lah. Hati-hati. Jangan laju. Polis. Dah kena tahan polis, semua behave. Aduh, tak ada lah. Polis semua baik-baik sini. Dia tahu geng Legacy nak turun. Dia escort. Menerima dengan tangan terbuka. So kita dekat Lawin. Lepas tu Mahlegrik lah. Ni Pekan Lawin lah lebih kurang. Apa ada? Kedai-kedai, sekolah, SMK Keneriang Grey 40 Felda. Welcome to Greek. Ni lah di Pekan Greek. Kita sudah sampai. Tunggu. Rasa jauh pula nak pergi ni. Tak tahu kenapa. Padahal rasa dekat je. Dalam 200 lebih ke 300 km je dari Ipoh tu. Salah. Mungkin panas kot. Ada orang tau, tak ada orang kat belakang. Rusdan ni syok layan dengan kancil ni. Orang kat belakang lah tak ada. Buat jalan. Bukan buat jalan. Buat jalan. Apa yang dia buat tak tahu.
Rancak Rusdan ni main dengan kecil. Follow lah. Daripada orang belakang tak ada. Dah lama pendam tu nak potong. Rusdan versus kancil. Oh, monggol. Ada race ke? Mana yang lain? Laju aku cakap tak boleh, aku dah ngantuk. Kita kehilang vokal buat satu-satu. Boleh lah, aku buat santai kena menyanyi. Nak gambar? Gambar tu. Kau nak sakit. Dah kebeh. Tak boleh. Sakit. Dah beri lah, ngantuk lah diri tu. Aku yang beri tu semua tak. Kita dah sampai Pengkarah Hulu. Okay, dah settle dah semua. Isi minyak yang terakhir di Malaysia. Okay, macam jauh je kan. Tapi yelah, apa petrol yang ada kita kena isi dulu, tidak rugi lah nanti. Kita nak pergi ambil insurans. Dekat sini pun ada tempat orang buat insurans rupanya. Sini murah sikit lah. Tadi ada dia buka meja kan. Jadi sekarang kita dah buat awal ANF Insurance. Yang tu dia ada office lah dekat Pekan tu.